Okey, selamat datang semua. Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana Kesultanan Melayu Melaka dulu tu boleh jadi begitu teratur dan stabil? Hari ini, kita nak bongkar sedikit sebanyak struktur masyarakat mereka. Jadi, apa sebenarnya rahsia di sebalik kestabilan empayar yang hebat ni? Mesti ada secret sauce dia kan? Jom kita siasat. Kuncinya sebenarnya agak mudah. Ia terletak pada satu persefahaman yang sangat jelas. Semua orang, dari sultan sampailah ke rakyat biasa, tahu apa peranan dan tanggungjawab masing-masing. Tak ada yang keliru. Semua jelas. Okey, jom kita mulakan dengan pihak atasan dulu, pemerintah atau sultan. Tanggungjawab mereka ni boleh kita ringkaskan dalam satu perkataan yang senang sangat nak ingat. Perkataan tu ialah cekap. Ya, C-E-K-A-P. Ini bukan sekadar perkataan biasa, tapi satu akronim yang mewakili 5 tugas utama seorang sultan pada zaman itu. Nak tahu apa maksud cekap? Macam ni. C untuk uruskan cukai. E untuk majukan ekonomi. K untuk jaga keselamatan dan kestabilan. A untuk pelihara keamanan. Dan P untuk kekalkan perpaduan. Mudah kan? Inilah 5 tiang seri pemerintahan zaman tu. Baiklah, dah selesai bab pemerintah. Sekarang kita tengok pula dari sudut pandang yang lain. Tanggungjawab rakyat jelata pula. Yang menariknya, ia pun ada akronimnya sendiri. Dan akronimnya ialah PATOH. Nampak tak? Pemerintah kena cekap, rakyat pula kena patuh. Memang cantik dan seimbang betul sistem sosial mereka ni. Okey, jom kita decode PATU ni pula. P menjadi pendayung untuk kerajaan, A patuh arahan pemerintah, T taat setia, maksudnya sedia jadi askar atau buruh bila diperlukan, U patuhi undang-undang dan H hadir untuk kerja-kerja gotong royong. Inilah komitmen rakyat. So, kita ada cekap di pihak pemerintah dan patuh di pihak rakyat. Macam mana dua benda ni bergabung untuk cipta sebuah kesultanan yang berjaya? Sinilah letaknya kehebatan sistem mereka. Cuba bayangkan, pemerintah yang cekap akan urus cukai dengan baik, majukan ekonomi, jaga keamanan, semua tu untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai balasan, rakyat yang patuh pula akan berkhidmat untuk negara, ikut arahan dan undang-undang. Ia macam satu kitaran yang saling melengkapi dan menguatkan. Boleh kata situasi menang-menang kan? Perjanjian tak bertulis inilah yang kita panggil wa'dat atau kontrak sosial. Dan inilah boleh dikatakan resepi rahsia yang menjadikan Kesultanan Melaka begitu stabil dan makmur untuk beratus-ratus tahun lamanya. Tapi, ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk difikirkan. Adakah konsep kontrak sosial macam ni, prinsip tanggungjawab bersama antara pemerintah dan rakyat masih lagi relevan dalam dunia moden kita hari ini? Apa pendapat anda?